Aku tak pernah sangka sakit lutut boleh buat aku rasa tak berguna sebagai seorang ibu. Dulu, aku rajin urus rumah. Dari pagi sampai malam, tak pernah berhenti. Tapi, bila lutut mula sakit, semua berubah. Nak lipat kain rasa mencucuk, nak duduk bersila sendi terkunci. Malam-malam, aku bangun sebab lutut berdenyut sampai berair mata. Anak aku pernah tanya, "Mama, kenapa jalan tempang?" Masa tu hati aku luluh. Aku rasa macam tak mampu jadi ibu yang kuat untuk anak-anak aku. Aku cuba macam-macam cara, tradisi tuam suam, sapu minyak, minum rebusan kunyit. Ada lega sekejap, tapi tetap datang balik. Aku penat sampai aku jumpa jus Lenix. Dalam satu sachet, dah cukup gabungan herba tradisi macam tulang gunung, kunyit, halba yang bantu pelinciran sendi, redakan radang dan ringankan badan. Aku amalkan 2 kali sehari lepas makan. Senang koyak, terus minum. Sekarang, Alhamdulillah, aku boleh urus rumah balik, boleh solat tanpa kerusi, boleh jalan dengan anak-anak tanpa rasa terseksa. Kalau ada ibu-ibu yang tengah lalui sakit lutut macam aku dulu, jangan tunggu sampai tak larat. Ikhtiar dengan jus Lenix, tekan button order now sekarang.